Jadi basically hari ni kita just buat vlog yang santai-santai. Like every weekend kita memang tak ada apa-apa plan. But actually hari ni ada plan yang untuk pergi wedding teacher Ian, teacher Ika. Tapi itulah macam-macam berlaku. Kita dah lambat dalam, tak sangka pula wedding tu habis dalam pukul 3. We are expecting for, biasa kan majlis habis sampai pukul 5 kan, tapi sebabkan event space tu 11 sampai 3. So kita orang plan memang terlambat. Memang lambat. Bukannya nak beli apa-apa sebenarnya, nak jalan-jalan, nak sedapkan hati Ian. Present dah dapat dah, baju pun dah iron, dah bersiap. Tapi macam-macam halangan lah jadi. Seorang nak berak tak boleh, lepas tu berak 2 kali. Cantiknya. Cantiknya. Weh, cantik ini. Tahulah, dah tua-tua ni kan, warna hijau dengan warna merah dengan motif yang flowery macam ni pun lah dah in love. Dah love. Okay lah, kita sambung. Baik. Adik. Mainlah. Sana tak adik? Mainlah, Mami ada kat sini. Oh adik, oh no. Adik. What have you done, adik? Oh no. Hari. Nadif. 1, 2, 3. Peekaboo. 1, 2, 3. Look at your brother, look at abang. Gigi. Ush. So big. Nick, look at this. Nah. Mami. Adik kiss. Mami. Ush. Nick. This. Hippo. Adik hippo. Look at this hippo. Adik, sayang. Hug, sayang adik. Tengok. Hari, here. Adik, panda ni sama besar dengan adik. Macam saya adik. Adik tengok ni, Mami dengan adik. Look at this. This is Mami and adik. This is Mami and this is adik. You don't want? Oh, this is Mami and this is you. Hello. Wow, so big. Will dengan shark. Yeah. Oh no. Adik, look at this giraffe. Mami, ni squid. Bukanlah, ni cerita Ice Age ni. Apa nama dia, lupa lah. Apa tu? Yes. What? Wow, that's way too big. Mom, ada daddy dengan Ian lah. Besarnya bear ni. Adik. Ush.
No, dia punya baby. Ah. Oh, my baby. Lembek sangat lah dia. Dia suka lah. Dia suka bear. Hey, Alex. This is Alex. Alex. Mami ni berat. Ni berat ni. Ni berat ni. Adik. Ni lagi seorang hobi dia, suka main dalam almari. Seorang suka main tutup pintu, seorang suka main dalam almari. Okay, bye. What this? It's my monkey. Why you like very much that monkey? Why you adore that monkey? It's mine. Ew. Janji dia nak main. Mami suka yang ni. I like this very much. Oh, ya. Boleh ambil lah. Jangan cabut, dia tengah berak. Apa benda tu? Jangan cari dia dah. Jangan cari dia. Rumah dia dekat situ. Awak ambil, awak take, awak susun kat rumah dia. Tu, tepi. Over there, tu, tepi. Aduh. Cepat. OK，对，baby，你要跟哥哥想，让我们去玩那个。好一些，放。哦。 Mainan nampak? Apa Masak-masak, ada fruits, ada yang dia tu bawah tu, yang kau macam awak punya tu pun dia dekat situ. Semua disimpan dalam. Ini train, ini boleh pergi camping, campsite. See, there's a compass. Ada pembaris. Pembaris. Oh, adik tak minat. Kami ni Ada torchlight. Mami, saya nak yang kucing ni. Mami, saya nak yang kucing ni. Kucing apa? Kehabisan stok sementara. Yang ni kat mana ni? Sekejap. Yang tu bawah ni rumah dia. Rumah dia bawah ni. Ni, tulisan ni. Tapi kalau awak nak yang ada ni. Saya nak yang ni, saya nak yang ni. Oh, ada jamban Saya nak yang ni, saya nak yang ni. Lepas tu ni apa? Saya nak yang ni. Oh, ni dia punya perabot. Yang tu tak ada. Cat tu tak ada lagi. Nanti kita beli lain kali. Saya nak ni, saya nak ni. Nak ambil? Jangan ni. Awak jenis main nak kemas. Macam mana? Awak kena kemas lah. Okey. Kemas. Kita beli ni, toys awak semua kita buang. Boleh? Kau dapat kemas? Alamak, tak boleh buang pula. Habis nak letak toys ni kat mana? Awak nak letak ni sifar. Awak nak letak rumah ni dekat mana? Ada kat Taman Dahlia. Yelah, rumah dia nak letak dekat mana? Dekat bawah, dekat tepi, dekat depan. Yang tu. Ya, okey dah ambil. Nanti kat rumah baru pasang. Nak buka. Ambil dua. Ya lah, yang ni. Ni ha. Okey dah, jom. Dah, jom. Ada dua. Okay? Okey dah, Let's jom. go. Rumah tu nanti kita beli lagi. Pergi bayar, cepat pergi bayar. Dah berapa ni? Alhamdulillah. Mana train ni? Train. Ada train. Makan apa? Next station, Malabo City. Ya. Sekarang misi kita adalah untuk berjalan selama 5 minit untuk sampai ke kaunter. Langgar je, langgar. Mampu ke dia langgar? Aduh.
Accident sekarang. Jumpa stesen Mami. Allah, jatuh. Nak ambil sapu tangan. Kejap. Can you help me to hold this? Thank you. Let's go. Oh no. I found another one. Wow, this is green blue. And this one, there's a lot of design. And this one red. Okay, which one? Oh, suka flower ke green ke red? No, that's too boring. Ni macam dekat rumah kita dah ada. Kita ambil flower, okay? High five. Let's go. Allah, Allah. Oh no. Slow down. Stop. Oh no, bantal. Tu tak je bantal. Itu bantal dia. Ui, Kita beli bantal dah. candy. Candy. Wow. Candy. So cute. Candy. How much for this one? 10 ringgit only. 10. Ini bantal kosong. Ini cantiknya, tapi material dia kasar. Saung tangan. Awak ni kenapa? Ha? Saung tangan. Sapu tangan lah. Cantik lah. Bye. Now nak tambah towel pula. Towel ada tu dah. Tapi jangan beli material ni, nanti kan gatal. Buat tak? Tak, yang bukan beli ni. Ambil ni kan? Ha. Yang ambil lah yang selalu kita pakai ni. Ni macam ni. Tak gatal ni. Ui, warna orange cantiknya. Ni awak tengok dia macam. Biasa awak pakai yang mana? Ha, biasa awak pakai yang tu. Cantik warna biru, warna hijau tak ada. Okay, lagi warna apa? Warna orange. Ada awak tolak dia cepat saya pegang ni. Orange dengan blue. Relax wait. Sebab dekat rumah kita dah ada towel yang warna belah-belah hitam putih, and then yang plain warna pink, hijau, biru. Baru ingat. Kita memang suka collect color macam tu. Aesthetic is exhausting. Kita tahun 2025, 2026 ni kena colourful sikit lah Sekarang kita melalui tempat bekas-bekas. Kita potong jalan tau. Daripada floor atas kita tak start pun, kita terus potong ke tempat yang soft toys tu. Basically kan, bagi IKEA ni sangat best. Dia macam terapi di mana untuk menghias rumah, untuk cari benda yang tak sepatutnya. Ya Allah, cantiknya lampu ni. Lampu ni warna hijau, kuning, putih. Hijau ni cantik weh. Tak tahu mentol dia macam mana. Tapi yang ini memang dalam wishlist, tapi tak boleh belilah sampai bila pun, sebab tak tahu nak letak mana. Ni ya Allah, ini tempat tangkap habuk ni. Ni sama. Untuk orang yang malas jangan beli ni. Ni and this one. Ini macam kertas. Kita buat je. Sambung perjalanan. Kaki ni kalau beli ni letak mana toilet kot. Yang ni
Harga dia 30 je guys. Kalau ni 39 untuk kali ni. Tapi ni way besar sikit lah. Boleh lah ni satu. Satu je ke? Dia tak mungkin akan ada lagi. Kalau kita tak beli sekarang, confirm tak akan jumpa lagi. Weh. Ini RM6 only. Oh tak best. Material dia tak best. Nope. Dah, jom. Now kita tengok dekat pasu-pasu kat vest. RM1 for this. Mana? RM1. Jom. This one 35, 45. Cantik ya. Ni cute. 19 only. Comel Nampak ni. Dia ada bapak dia, ada anak dia. White and orange. Adik, can you please give me some mermaid, please? Just let me enjoy this. This is too realistic. Ini cantiknya. But I won't buy this, any one of this sebab like I said, kalau beli pun tak tempat nak letak sebabnya ada anak kecil. Tak akan. Tempat viral. Where are we right now? Are you okay? Sangat tangan tergimbal. Sekarang ni mana Nadine dan juga Daddy. It's Daddy and Nadine. Berapa minit untuk sampai sini? Berapa minit sampai sini? 2 jam. Mana? Ada jam ni jumpa kat sini lagi. Itu kat tempat. Dari ayah kat belakang. Tak, mesti dia nampak saya tengah buat video. Tengok apa yang kita beli. Semua colourful. Nak beg dia macam mana? Tak ada beg. Oh, tadi saya bawa pergi dalam kereta. Tak, kena bawa sini. Boleh. Ada beg dia kan? Ada beg dia tapi anak sumbat ada lah tadi. Nampak tak? Setiap kali beli barang, setiap kali keluar mesti bawa beg. Tapi itulah, tak terbawa. Ujung-ujung beli balik beg baru. Jadi saya nak beli yang ni lah. Nanti dulu, bayar dulu, pay first. Tadi buka tak? Tak awak kan? Tak. App pun dah lama dah tak on. Tak install. Okay. Oh, kecil tu benda lah yang kecil tu. Awak tu suruh. Pergilah suka dulu. Okay, now kita nak makan. Sebab budak kecil ni nak main toys dia. Dia kalau dapat mainan memang dia cakap kena makan. Auto lapar. Drama. Tapi toys awak dah dapat. Now nak makan dia can decide. You understand? Kita follow je, okay? Kita tak tahu dia nak makan apa. Dia ada decide. Pada muka. Ni tempat favorite Daddy. Brownies. Kita tengok. Kawan tel. Ramai ya? Mami. Ramai ya? Mami. Yes. Yang papinya tahu, abang boleh share. Main sama-sama lah. Saya boleh share lah. Cik. Adik cik. Nanti awak buat duit raya awak, kita beli Ribbon House, okey?
dia punya jamban yang di toilet. Aduh, seronoknya. Okay, now it's time to go home. Kita balik rumah. Nanti lah yang sambung. Sebenarnya plan nak pergi Decathlon, tapi sekarang jam menunjukkan pukul 7. Tepat pukul 7. Tepat pukul 7. Tapi sebabkan Azmi nak pergi grand opening restaurant baru kawan dia, so kita kena balik awal. Kita balik dan kita berkemaslah sikit rumah sebab esok cleaner nak datang nak mengemas rumah. Ya, tujuan utama hari ni mission accomplished. Dia bukan mission accomplished gitu. So maybe on the weekdays lah baru kot cari barang. Nak cari kereta kat mana parking. Abang careful. Jalan je dah berapa jauh dah. Dah berapa galeri dah hilang ni. Air tu dah habis, dah buang. Dia sambut dia. Dah nak terlepas sini. Oh. Penatnya Allah. Aduh, lemahnya kaki. Aduh, nak cabut kaki ni. Ya dah, stay home. Bye-bye. And go to my grandma, my house.